Jam Chuba Family Mart secret menu. Okay, so now kita ada 3 bahan dah, which is cheesy roast tteokbokki. Lepas tu kita ada cheesy ramen. Actually, I salah ambil. Supposedly kita ambil dry ramen, tapi I tak ambil kuah. So, beli susu. Weird combination, tapi kita kena cuba. Ni rupa dia, tapi dia macam kalau tak susu pun macam dah berlemak je. Mungkin kita kena letak sedikit demi sedikit saja. Tak harap tak pedas sangat. Sedap. Tahap kepedasan dia boleh diterima. Tak adalah macam pedas gila. Kekenyalan ramen ni just nice je. Ni kita sekuah dia sikit. Campuran kuah ramen ni dengan yang sos roast tteokbokki ni just nice. Ada rasa masam, ada rasa macam berlemak creamy because of I think sebab susu ni. And then rasa pedas tu obviously ada lah. Actually, kena panaskan dulu dekat dalam microwave supaya lembut. Kudus yang macam tak nak terlalu berlemak, kau tak payah letak susu kot. Campur roast tteokbokki dengan ramen ni dah enough. But this one dia letak susu. But yang ke-6 korang akan rasa jelak. I bagi this one 8/10. Bye.